Ada 3 sekolah Cina, sekolah persendirian. Datuk Seri Mukrih ingat, tiap-tiap tahun kita bagi kat sekolah persendirian Cina ni 100,000, 100,000, 100,000 untuk bantu dia lah. Oleh kerana banyaknya sekolah Cina di Kedah ni, 300,000 tu kita pecah bagi sekolah lain sikit-sikit. Hari ni masuk paper, sekolah ni, 3 sekolah persendirian ni tak mampu bayar cukai tanah. Ada tunggakan di 2 Simin dan Kek Hua, 444,000 tunggakan cukai tanah. Sekolah ni bukan berasaskan keuntungan. Mereka sekolah persendirian, mereka juga menyumbang kepada pembentukan anak-anak bangsa kita, anak-anak di negeri kita, di negara kita untuk menjadi budak pandai. Tapi mereka mengharapkan sumbangan daripada rakan-rakan, orang-orang berniaga, kalangan orang-orang Cina untuk bantu sekolah tu. Tapi oleh kerana cukai tanah terlalu tinggi, hari ni masuklah Esko, saya pertimbang rakan-rakan Esko di Kedah. Saya kata tak bayar langsung tak patut sangat. Daripada 444,000 tunggakan tu tuan-tuan, kita hapuskan 90%. Dia cuma bayar 44,000 lah. Katakan tak baik tu. No.